Latest version of Microsoft project use. Project name according to SSD name, it should be the same name. Project information is according to SSD. Kau dah baca satu A dulu. Ya. 1A submission of work program. Buka lah. Sekarang kita nak check. Kita nak check tu kan dia ada remark-remark daripada kan. Buka lah. Okey, macam mana kita nak check satu A ni kan? Tak. So, pergi dekat bahagian ribbon tu, yang atas tu, lepas tu file. Dia punya common kan, common bar tu di atas tu kan. Lepas tu pergi kat file. Pergi kat file tu. Start lah. Pergi kat file. Ya tuan-tuan, cuba klik ke Spring project tu. Klik tengok. Spring project. Spring project. Ya. New one. Ya. Try. Ini? Tak gerak. No Spring. Dah. Spring task. Undo lah. Undo dah. Undo. Pergi kat kancak balik. Pergi dekat ni, bahagian ni. File tadi, file. Okay, file. Sekejap. Pergi dekat atas tak? Waterfall project kan? Waterfall project. Okay. Tak ada. Kita apalah, pergi dekat tu lah, dekat file. Tak boleh je. File. Ya, lepas tu kan. Ya. Pergi dekat info. Cuba tengok version apa pakai. Sekejap. Saya. So, hari ni tu ambil cuti ya? Hari ni saya ambil cuti. Itu raya kena. Saya kerja. Hari Ahad je saya cuti. Itu raya tu kena kerja. Raya tu kerja. Hari Sabtu kerja. Hari Sabtu tak kerja lah. Tak kerja bila? Start kerja hari Selasa. Okey. Selasa sampai? Selasa start kerja sampai kemarin lah. Jumaat. Ya. Okay, baik. Cuba tengok. Okey. Tengok dekat info, lepas tu project information. Sekejap. Sebab dia tak ada. Sebab saya tak key in kot masa buat info project ni. Pergi dekat account. Account, ada kat account. Ya, account. Nampak tu. Nak tengok version dia pakai tahun bila? Version lah. Version ni. Nak tengok dia Microsoft Project. Tahun. Tu. Cuba tengok tu. This product Microsoft Project Online
Desktop client. Oh ni, Tu. 2603 Malaysia. Cuba Ni pergi kejap. dekat manage account lah. Manage account dah tiap tahun ni, tahun. Itu kod dia. Manage account. Oh, dia keluar macam ni lah. Tak apa tutup, dia tutup lah. Tutup. Ni info ni.